Apa ni? Ha ha ha. Jangan takut. Jangan gentar. Tahniah, anda telah membuka portal ilmu digital bersama saya hari ini. Seorang pakar digital dan seorang murid yang akan menerangkan lebih lanjut tentang dunia digital. Ha 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 ha. Ciknya, baiklah. Bolehkah cikgu terangkan maksud digital? Sudah tentu, digital merujuk kepada teknologi yang menggunakan nombor binari iaitu 0 dan 1 untuk memproses maklumat. Semua yang kita lihat di skrin komputer, telefon pintar dan internet adalah dalam bentuk digital. Betul tu. Sebagai contoh, dulu kita tulis surat guna kertas dan hantar melalui pos. Tapi sekarang kita boleh mengguna email atau WhatsApp untuk berhubung dengan cepat. Menarik. Jadi, bagaimana pula perubahan dari dulu hingga sekarang? Dahulu kita guna mesin taip untuk menulis. Tetapi sekarang kita ada komputer dan tablet yang lebih pantas dan boleh menyimpan maklumat tanpa perlu kertas. Dulu besar dan berat, hanya boleh buat panggilan je. Sekarang telefon pintar boleh mengambil gambar. Wah, banyak perubahan. Tapi, apakah kelebihan teknologi digital? Bagus juga, tapi ada kesan negatif tak? Ada juga. Kalau kita tak guna dengan baik, contohnya wah, banyak sungguh yang saya belajar tentang digital hari ini. Jadi, apakah pesanan cikgu kepada kita semua? Gunakan teknologi digital secara bijak. Ambil manfaatnya. Jangan sampai ia menguasai hidup kita. Betul. Gunakan digital untuk belajar dan membuat kebaikan. Dan jangan pula membazir masa. Anda kini telah melengkapkan misi memahami dunia digital. Cara ini akan membawa anda kembali ke dunia sebenar. Zam-zam ala zam. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Digital memang satu keajaiban. Tetapi yang paling penting kita perlu menggunakannya dengan bijak. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.